Saya nak tunjuk cara buat LRU. Mula-mula macam tadi lah saya ringkaskan, kita masukkan yang tu, first check dia page fault ataupun tak. Bila page fault tu kita cari nombor dalam ni, tak ada kan, 7 kan, tak ada, maksudnya yang tu adalah page fault. So letak kat situ. Settle. Lepas settle kita buat apa? Kita akan salin balik kat sebelah tu lah. 7 salin. So now kita move on kepada next one. Kosong pula, kosong. Kosong ni page fault ataupun tak. So tengok, ada tak kosong dalam ni? Tak ada, kosong kan? Kosong tak ada, maksudnya yang ni adalah page fault. Page fault. So tulis kat sini, kosong kat situ. Settle, kita buat apa? Kita akan salin balik 7 kosong. Next one. Yang ni pula. Yang ni page fault ataupun tak. So kita cari satu dalam ni, ada tak? Tak ada kan? Ni 7, ni kosong. Satu tak ada. Satu tak ada, maka ini adalah page fault. Page fault. So satu masukkan dalam tu. Next one. Sebelum tu salin balik. Salin 701. Lepas tu next one kita nak check. Apa? Dua ni. Dua ni page fault ataupun tak? Tengok ada tak dua dalam ni? Tak ada kan? Tak ada, maka dia adalah page fault. Dua adalah page fault. Jadi ni dah start sebelumnya. Jadi page fault, kita nak masukkan dua tu, kita nak kena buang lah. Daripada tu nak buang yang mana? Nak buang mana? Nak buang 7 ke? Nak buang kosong ke? Nak buang 1? Jadi mengikut LRU list recently used. List maksudnya yang paling recent, semua orang tahu kan, yang tu yang terkini lah. RECENT, recent. Recently tu yang terkini, yang sangat baru, yang panas-panas lagi. Kalau kita goreng kari pap tu, yang mula kita ambil tu, yang tu yang baru-baru lagi. Kali kedua kita ambil daripada dia kuali tu, yang tu yang ni lah. Kali ketiga kita ambil, yang ketiga tu panas-panas lagi. Kan, jadi yang satu tu dah sejuk dah. Kan, jadi kita nak buang yang sejuk. Kari pap yang sejuk. Kita keluar, tak adalah sejuk. So, dua ni kita nak buat macam mana? So cara dia macam ni lah. Tengok. So, yang ni very recent. Ni, baru baru angkat daripada kuali. Ni kari pap yang baru sangat. Kita kat clean. Yang ni adalah kari pap yang kita angkat sebelum daripada kari pap tadi. Ni yang lama dah. Dah tak apa panas dah. Macam tu lah. Jadi ini yang kita panggil sebagai, yang ni yang kita panggil list recent. List recent yang tu. So kita kena buang yang ni lah. Yang tu lah kita kena buang. Kita buang, masukkan dua di situ. Settle kita buat apa? Settle kita salin balik 201. Salin balik. So kita move on kepada next one. Padam lah ni. So padam. Now kita move on kepada next one. Next one, yang ni kita check kosong ni ada tak? Ada, jadi ada, tak payah buat. Yang ni bukan page fault. Kalau ada, bukan page fault lah. So settle kita salin balik 201. Padam yang ni. So next one adalah yang ni. Tiga ni page fault ataupun tak? Check 201. Ni bukan. So yang ni tak ada. 3 tak ada, maksudnya 3 ni adalah page fault. 3 adalah page fault. So jadi kita nak buang yang mana satu? Tengok. Yang ni sangat recent, sangat baru. Panas-panas lagi, baru angkat daripada kuali. Yang ni kita dah angkat dah tadi. Yang sebelum nombor 2 ni, yang ni kita lagi lama. Ni lagi lama kita angkat. So yang ni lah kita panggil yang paling least recent yang yang paling
list lah, yang bukan terkini lah, bukan terkini, yang paling tidak terkini. Okey, satu. So mana? So satu ni dah yang kita akan kena buang. Okey, so padam ini masukkan 3 ni. Okey, 3 kat situ. Okey, next one, settle, kita salin balik 203. Okey, so next one, kosong. Kosong ni page pot ataupun tak? Ni ada. So yang ni bukan page pot lah, so kita tak perlu tulis apa-apa lah. So yang ni kita salin balik 203. Okey, padam. Okey, now kita move on kepada next one. 4 pula. 4 ni ada dalam ni tak? Tak ada. Bukan. Okey, jadi 4 tak ada dalam tu. Maka 4 adalah page fault. 4 adalah page fault. Jadi nak keluarkan yang mana? Kita akan ambil ni yang very recent, sangat recent. Ni sederhana recent. Okey, yang ni sama nombor kan? Ni sama. Nak kata tak recent sangat lah. Okey, ni yang list recent, yang paling ujung, list recent. So 2 ni lah. Okey, yang ni berulang. Kosong ni berulang. Dia berulang kan? Ni kosong, dia berulang. Okey, so kita ambil 2, padam. So 2 lah kan, kita akan ambil 2. Okey, 2. Okey, silap tempat. Alamak, silap tempat. 2 sini, 2 di sini. Ni sini. Kita akan buang yang tu. Okey, kita akan buang tu. Kita akan letakkan 4 situ. Okey, lepas siap tu kita salin balik 403. So padam. Okey, now kita move on 2 page fault ataupun tak? Okey, yang ni adalah page fault sebab tidak ada dalam ni. So kita nak keluarkan yang mana? Kita keluarkan yang ni very recent, yang ni sederhana recent, yang ni adalah least recent. Least recent yang tu. Jadi kita akan ambil yang ni lah. Kita akan buang yang ni lah. Okey, so padam yang ni, masuk yang kedua tu, masuk 2 kat situ. Okey, settle. Bila settle, kita buat apa? Salin balik 402. Okey, next apa? Next adalah 3. Okey, 3 ni page fault ataupun tak? Check. 402. Oh, yang ni 3 tidak ada dalam tu. So 3 ni adalah page fault. Okey, so page fault maksudnya kita kena keluarkan. Nak keluarkan yang mana? Kita akan keluar yang least recent. So yang ni yang recent, very recent, sangat recent. Yang ni sederhana recent. So yang ni adalah least recent. Least paling tidak recent lah. Okey, so kita akan buang kosong kat sini. Okey, kosong kat sini. So buang kat situ, masukkan 3 situ. Settle. Kita salin balik 432. Okey, so settle. Yang baru pula. Okey, check pula. Next one adalah apa? Kosong ni kosong ni page fault ataupun tak? Tengok 432 tak ada. Kosong tak ada dalam bawah tu. Kosong tak ada. So kosong tu adalah page fault. Okey, jadi kena nak keluar yang mana? Macam tadilah. Proses dia sama je. Okey, yang ni sangat recent, very recent. Yang ni sederhana recent. Yang ni lah least recent. So 4 tu lah kita padam. Masukkan kosong. Okey, settle. Kita buat apa? Settle, kita salin balik 032. So yang ni sekejap, padam dulu. Okey,
Betul. Okay, we are ready to move to the next one. Tiga kat mana? Page fault ataupun tak? 3 ada dalam ni. So 3 bukan page fault, jadi tak payah tulis apa-apa. So salin balik 0, 3, 2. Okay, padam. Okay, sekarang next one. Ni kosong pula. Kosong ada tak ada? Ni kosong ada. So tak payah buat apa-apa lah. Okay, so tak payah buat apa, tak payah tulis lah kan, ada kan. Okay, so salin balik 0, 3, 2. Okay, padam. Tengok pula next. Okay, 3 ada tak? 3 pun ada. 3 ada. So jadi tak payah buat apa-apa. So salin balik 0, 3, 2. Okay, settle. Next one apa pula? Next one 2 ada tak? 2 check, tengok. Oh, ada 2 ada kat situ. Okay, yang ni pun bukan page fault, tak payah tulis apa-apa. Sekejap, salin dulu, lupa. Salin dulu. Okay, salin 0, 3, 2. So padam. Okay. Okay, next one apa? Next one adalah 1. Okay, 1 ni ini page fault ke tak? 0, 3, 2 tak ada. Ni page fault. 1 tidak ada. Yang ni kita adalah page fault. Okay, nak buang yang mana? Okay, ingat yang ni yang paling recent, sangat recent. Yang ni yang sederhana recent. Yang ni yang least recent. Sangat tidak recent. Nak cakap gitulah. Least recent tu sangat tidak recent lah. So kita perlu yang ni lah. Kita perlu buang yang tu. So padam yang tu. Okay, tulis 1 kat situ. Okay, masuk situ. Okay, lepas tu okay, next one. Okay, nak salin balik. Lepas tu kita salin balik 1, 3, 2. Okay, padam. Okay, sekarang kita move on to the next one. Okay, 2 ada tak ada? Tengok page fault tak? Ni ada. So yang ni bukan page fault lah. Bukan page fault. Dah settle yang tu, tak payah tulis apa-apa. So kita salin balik 1, 3, 2. Okay, 1, 3, 2. Padam. Okay, so next one adalah kosong ni page fault ataupun tak? Tak ada. So maka dia adalah page fault. PF page fault. Jadi kita kena keluarkan yang mana? Keluarkan yang ni very recent, sederhana recent, least recent, sangat tidak recent. Jadi kita akan ambil yang tu lah. So 2 ni kita akan padamkan. Dan masuk kosong. Okay, settle. Kita buat apa? Salin balik 1, 3, 0. Okay, now next one. Okay, yang ni 1 ni page fault ataupun tak? Bukanlah, ni bukan page fault sebab ada kita salin balik 1, 3, 0. Okay, settle. Okay, padam. Okay, tengok next one 7 tu ada tak? 7 page fault tak? 1, 3, 0. Oh, 7 tak ada. Jadi 7 adalah page fault. Okay, page fault. So kita nak keluarkan yang mana? Page fault nak masukkan 7 tu. Sekejap, lupa padam. Okay, so kita nak tak apa, dah. Okay, jadi nak masukkan 7. Kita tengok tadilah yang very recent, yang tepi dia tu. Ni very recent. Yang ni sederhana recent. Yang ni least recent, sangat tidak recent. Kita nak yang sangat tidak recent lah. So betul ke ni? Ya Rabbi, ya Tuhan. Alamak, salah. Betul ke ni? Alamak, kat mana ni? Aduh, kat mana ni? 2. Okay, tak apalah, ini tak betul lah ni. Nanti buat sendiri lah macam mana. Buat sendiri ni dah selalu lah. Tengok jawapan saya buat. Prinsip dia macam tu lah. Okay.